Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bukan expert tapi saya belajar. Saya belajar kalau nak cantum pokok. Ini pokok penyembuh, ini pokok yang kita nak cantum. Okey. Pokok nak cantum lebih elok kita dapatkan dia punya tunas baru dia yang besar-besar macam ni. Dia kata besar-besar macam ni lebih elok untuk kita buat cantuman. So yang ni kita boleh dapat. Kita dapat banyak lah. Okey. Kita jaga jangan sampai kena tangan. Okey. Okey, 1 2 3 4 5. 5 boleh, 6 boleh. Ikutlah. Ikut nak guna macam mana. So kita ada pokok kat sini, ada 5 pokok. Kita ada 5 pokok, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, ni pokok ni saya semai daripada biji. So dia dah naik cantik lah macam ni. Kalau kita ikut sayang lah. Kalau kita tengok pokok penanti dia macam ni, kita biar dia punya pucuk macam tu. Kemudian kita akan potong daunnya. Potong. Kenapa kita kena tinggal sikit? Kita tinggal sikit sebab untuk dia buat makanan. Tu betul lah dia bagi. Dia kena ikut je lah, saya tak tahu. Tapi kita try. Okay, tak salah mencuba. Yang ni daripada pokok Musang King. Okay. Kita nak okey. Kita biar dia ni. Dan kalau kita nak kerat pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak kerat, kita boleh kerat dekat sini. Tapi sayanglah ni yang pucuk yang depan atas ni kan. So kita kerat dia punya ni. Kemudian apa yang kita kena buat adalah kita kena buat V. V kat mana kita nak cantum tu. Okey. Belah. Okey, cukup guys. Cukup V macam ni. Apa yang kita buat? Kemudian kita upak dalam sebingkai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni apa yang kita nak buat. Kita dah buat V, ni kita kena belah tengah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita dah belah tengah dia. Kemudian kita cantumkan dia. Kita tolak sampai ketat. Okey. Kalau kita tengok sini sampai ketat. Sampai betul-betul ketat. Okey. Kalau kita nak pun sekali lagi pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah
kita kena sealkan dia. Ni cara saya lah. Patutnya kita kena pakai
selesai proses kita tadi, kita dah buat untuk 5 pokok. Kalau ada pokok penanti, ini pokok penanti. Pokok penanti ni adalah pokok yang saya belajar lah. Pokok penanti ni adalah pokok di mana pokok ni dihasilkan daripada buah ataupun kita makan dan dapat biji dia. Biji dia kita semai dan dia naik pokok. Kalau kita tak mahu bakar tu, kita boleh cantum dengan bakar-bakar yang elok-elok. Contoh blackthorn, musangking. Ini pokok musangking. Di dalam UiTM dia ada ajar staff-staff untuk ikhtiar hidup. Contohnya kita boleh buat pencantuman. Itu baguslah yang dikongsikan, ilmu dikongsikan. Jadi saya kongsikan kepada semua juga. Jadi pokok ni haruslah berbuah 3 musim. Sekurang-kurangnya 3 musim. Lepas tu kita boleh ambil dia punya tunas. Okey, pastikan macam yang saya tunjuk tadi, dia punya tunas itu, dia punya pucuk muda itu besar-besar dan tebal-tebal. Itu paling cantik. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan perempuan dengar, sekarang musim hujan. Jadi pucuk dia akan keluar memang lebat. Jadi time ni memang cantik. Dan selepas segala proses yang kita buat tadi, kita perlu tunggu dalam 25 hari untuk kita tengok macam mana. Kalau perasan lah, dia dah mula bernafas. Okey, dia dah mula bernafas. Dan kalau boleh jangan letak terlampau terik kerana dia akan kecut. Dan kita letak di tempat biasa yang kita letak. Cuma siram macam biasa supaya dia dapat sumber air yang cantik, supaya dia naik. Okey, kalau pokok ini mampu hidup, makna kata semua orang mampu makan buah-buah yang mahal-mahal sekarang. Blackthorn sekarang dah sekilo RM120, sekilo RM120. Musangking sekilo RM45 dan ke atas. So why not kita cuba dan kita bagi kepada anak cucu kita untuk makan. Mungkin pada ketika itu harga mungkin turun, mungkin lagi naik. Kita tak tahu sebab macam-macam. Musangking ni dah bertapak di industri durian ni lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Okey, stay tune guys. Kita akan tunggu 25 hari lagi untuk kita tengok macam mana progres pokok ni. Adakah pokok ini hidup ataupun dia mati? Adakah pokok ini mampu untuk survive dengan tangan yang bukan daripada seorang petani? Dan saya mungkin nak bagi inspirasi kepada semua orang, anda juga mampu buat. Tak perlu tunggu, tak perlu bayar. Tanam sendiri, pergi petik sendiri tunas pokok yang kamu anda rasa pokok tu sedap, minta dia tunas yang cantik-cantik ni, tanam sendiri. InsyaAllah. So, selamat beramal. Apa yang baik kita kongsikan. Stay tune dengan The Salmanah Channel, sebab dalam The Salmanah Channel kita akan kongsikan apa sahaja jenis tip sharing yang baik-baik untuk dikongsikan bersama. InsyaAllah apa yang dapat kita kongsikan. Kalau kita tengok dahan cantuman ni, kalau daripada luar ni masih sihat, tak kering, dan kelima-lima pokok ni nampak insya-Allah ada rezeki. Okey. Jangan lupa guys, subscribe The Salmanah Channel. Proaktif, inovatif dan excited.